Tahukah anda semua, setiap hari apabila anda pergi ke pasar atau pasar raya, terdapat sayur-sayuran murah di hadapan mata anda. Sayur-sayuran ini boleh dibeli dengan harga beberapa ringgit saja, tetapi tahukah anda bahawa sayur-sayuran ini mempunyai keberkesanan yang menakjubkan untuk menurunkan paras gula dalam darah secara efektif, seolah-olah ia adalah ubat semula jadi dari alam. Dan sayur-sayuran inilah yang boleh membawa perubahan yang sangat penting. Ramai orang berfikir mereka perlu mengambil ubat diabetes seumur hidup, tetapi sebenarnya ubat itu boleh dikurangkan, malah dihentikan sepenuhnya. Ini bukan cakap kosong. Sepanjang kerjaya saya yang panjang, saya telah melihat banyak kes di mana ramai individu berusia 50 tahun ke atas berjaya mengurangkan dos ubat diabetes mereka secara signifikan selepas mengubah tabiat pemakanan kepada yang betul. Dan ada juga yang berjaya mengekalkan paras gula darah yang stabil walaupun selepas berhenti mengambil ubat sepenuhnya. Salam sejahtera, saya Dr. Muhammad Adam. Selamat datang ke saluran kesihatan kita. Saya adalah pakar yang telah mengkaji pengurusan kesihatan warga emas selama lebih 30 tahun di Malaysia dan Amerika Syarikat. Setelah mengkaji dan memerhati ribuan pesakit diabetes, saya menyedari satu hakikat yang menyedihkan. Ramai warga emas hanya bergantung pada ubat-ubatan sambil mengabaikan khazanah semula jadi yang ada di dapur mereka. Menurut kajian saintifik yang diterbitkan secara rasmi, dengan hanya mengambil sayur-sayuran yang betul dengan cara yang betul, paras gula darah selepas makan boleh turun sehingga 16%. Angka ini setanding dengan keberkesanan sesetengah ubat diabetes. Apa yang lebih menakjubkan ialah sayur-sayuran ini dapat memperbaiki rintangan insulin yang merupakan punca utama yang memburukkan lagi keadaan diabetes. Tetapi mengapa ramai orang masih mempunyai paras gula darah yang tinggi walaupun mereka makan sayur setiap hari? Sebabnya ialah mereka tidak tahu sayur-sayuran yang betul atau tidak tahu cara memasak dan menggabungkannya dengan betul. Sesetengah sayur akan kehilangan semua nutrien berharganya jika kulitnya dikupas, dan ada pula sayur yang keberkesanannya akan berganda jika dimakan bersama makanan lain. Dalam video hari ini, saya akan memberitahu anda tentang 4 jenis sayur emas yang boleh anda dapati dengan mudah di mana-mana pasar raya atau pasar. Sayur-sayuran ini boleh dibeli dengan hanya beberapa ringgit, telah terbukti secara saintifik dan telah diamalkan oleh ratusan warga emas di Malaysia yang telah melihat kesannya yang luar biasa. Sayur-sayuran ini membantu menurunkan gula darah, mengurangkan dos ubat dan yang paling penting membantu anda menikmati usia tua yang sihat dan bertenaga. Selepas menonton video ini sehingga habis, terus pergi ke pasar raya, beli 4 jenis sayur yang akan saya perkenalkan dan masak mengikut cara yang saya ajarkan. Anda pasti akan merasai sendiri perubahan yang menakjubkan. Ramai orang telah pun mengamalkannya dan mereka menggelarnya sebagai keajaiban dari alam semula jadi. Sebelum kita bermula, sila tekan butang suka dan butang langgan. Ini supaya anda tidak terlepas maklumat yang lebih bermanfaat pada masa akan datang. Dan jika anda rasa kandungan ini benar-benar membantu dan berharga, sila tinggalkan nombor 7 di ruangan komen. Jika anda belum bersetuju atau mempunyai pendapat lain, anda juga boleh meninggalkan nombor kosong. Maklum balas, anda sangat membantu saya untuk menghasilkan kandungan yang lebih baik. Sekarang, sebelum kita bercerita tentang 4 sayur emas itu, saya ingin memberitahu anda kebenaran tentang ubat diabetes yang dipercayai dan diharap oleh ramai orang setiap hari. Apakah reaksi pertama kebanyakan orang apabila didiagnosis menghidap diabetes? Betul. Mereka bergantung sepenuhnya pada ubat. Mereka berfikir, asalkan saya makan ubat yang doktor berikan secara konsisten, semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka percaya bahawa sebiji pil kecil itu akan menyembuhkan diabetes mereka. Namun pada saat ini anda perlu sedar daripada tanggapan salah itu. Ubat diabetes yang anda makan setiap hari bukanlah ubat penyembuh. Ia hanyalah ubat untuk melegakan simptom. Maksudnya, ia hanya menurunkan paras gula darah buat sementara waktu, tetapi tidak menyelesaikan punca utamanya. Biar saya terangkan dengan contoh yang sangat mudah. Apabila anda demam selesema dengan suhu badan 39 hingga 40 darjah Celsius dan anda makan ubat demam, adakah ubat itu menyembuhkan selesema anda? Tidak. Ia hanya menurunkan demam buat sementara waktu. Virus itu masih ada di dalam badan anda. Dan jika anda tidak berehat secukupnya, demam akan kembali dan menjadi lebih teruk. Ubat diabetes juga berfungsi dengan cara yang sama. Ia hanya menurunkan paras gula darah
buat sementara waktu, tetapi punca masalah seperti pankreas yang lemah, rintangan insulin, hati berlemak dan keradangan kronik tetap ada dan semakin memburuk. Yang lebih menakutkan ialah jika anda terus bergantung pada ubat sambil mengekalkan tabiat makan dan gaya hidup lama, dos ubat akan terus meningkat dan akhirnya anda terpaksa beralih kepada suntikan insulin. Saya telah melihat kitaran maut ini beribu kali. Jadi, apakah rawatan yang sebenar? Saya tegaskan di sini, mengubah gaya hidup, terutamanya tabiat pemakanan. Inilah satu-satunya ubat sebenar yang boleh menghapuskan diabetes dari akarnya. Ubat hanyalah langkah sementara untuk menguruskan simptom, ia tidak boleh menggantikan tabiat pemakanan yang betul. Dan yang menakjubkan, mengubah tabiat pemakanan adalah sangat mudah. Sangat mudah sehingga anda akan tertanya-tanya mengapa anda tidak tahu selama ini. Rahsianya terletak pada urutan pemakanan. Dengan hanya mengubah urutan, paras gula darah anda akan menurun dengan ketara. Caranya begini. Apabila anda duduk di meja makan, jangan makan nasi dahulu. Mulakan dengan sayur-sayuran. Penuhkan perut anda dengan kimchi, bayam yang dicelur atau sayur-sayuran tumis. Selepas itu, makan protein dan lemak baik. Contohnya seperti telur dadar gulung, daging, ikan atau tauhu. Barulah selepas itu, anda makan nasi. Maksudnya, karbohidrat adalah yang terakhir sekali. Mengapa urutan ini penting? Apabila anda makan sayur-sayuran dahulu, serat makanan di dalam sayur akan membentuk lapisan penampan di dalam perut dan usus yang melambatkan penyerapan gula daripada nasi. Protein dan lemak pula memberikan rasa kenyang, jadi secara semula jadi anda akan makan nasi dalam kuantiti yang lebih sedikit. Hasilnya, paras gula darah selepas makan akan naik secara perlahan dan lonjakan gula darah yang berbahaya dapat dielakkan. Anda hanya perlu mengubah urutan makan. Tidak perlu berlapar, tidak perlu melangkau waktu makan dan tidak perlu makan makanan yang pelik. Dengan cara ini sahaja, paras gula darah anda akan menurun secara efektif, dos ubat dapat dikurangkan dan yang paling penting, anda dapat melindungi pankreas anda. Jangan jadikan diri anda hamba kepada ubat. Sekarang mari kita masuk ke topik utama hari ini. Salah satu makanan utama yang boleh menurunkan gula darah ialah akar gobo. Ia adalah sejenis sayuran akar yang dipanggil oleh para saintis sebagai insulin semula jadi. Malangnya, kebanyakan pesakit diabetes tidak memanfaatkan keberkesanannya dengan betul. Mengapa akar gobo dipanggil begitu? Ini kerana di dalam akar gobo terkandung bahan yang sangat berharga dipanggil inulin. Inulin adalah sejenis serat makanan larut air yang mempunyai keupayaan untuk bertindak seperti insulin di dalam badan kita. Apabila anda makan akar gobo, serat istimewa ini masuk ke dalam perut dan usus kecil dan bertindak sebagai perisai untuk menghalang gula daripada makanan diserap terlalu cepat ke dalam aliran darah. Bukan itu sahaja, ia juga membantu membiarkan berjuta-juta bakteria baik di dalam usus yang dapat mengurangkan rintangan insulin, iaitu membantu sel-sel badan anda menjadi lebih responsif terhadap insulin. Ini bukan kata-kata saya. Para saintis telah menjalankan kajian yang serius yang mereka meminta peserta makan 10 gram akar gobo setiap hari selama 3 minggu. Dari segi kuantiti, ia hanyalah sepotong kecil tetapi hasilnya sangat menakjubkan. Berbanding dengan kumpulan yang tidak makan akar gobo, kumpulan yang memakannya menunjukkan penurunan paras gula darah selepas makan sebanyak 16%. Cuba anda bayangkan. Hanya dengan sejenis akar yang murah, anda boleh menurunkan gula darah sebanyak itu. Tetapi di sini ada satu fakta penting yang kebanyakan rakyat Malaysia tidak tahu. Semua nutrien berharga dalam akar gobo, terutamanya serat makanan yang menurunkan gula darah, tertumpu sepenuhnya pada kulitnya. Dalam 100 gram akar gobo, terdapat kira-kira 3 gram serat makanan berharga dan kebanyakannya terletak pada lapisan kulit yang nipis itu. Ramai orang berfikir dengan mengupas kulitnya, ia akan menjadi lebih bersih tetapi sebenarnya mereka membuang bahagian yang paling bernilai. Jadi, apakah cara mudah untuk makan akar gobo bersama kulitnya? Anda tidak boleh mengunyahnya mentah-mentah, bukan? Saya akan beritahu anda cara yang paling mudah dan berkesan, iaitu dengan minum teh akar gobo. Cara membuatnya sangat mudah. Basuh akar gobo dengan bersih dan jangan kupas kulitnya. Kemudian, hiris nipis dan sangai goreng tanpa minyak di atas api kecil selama kira-kira 15 minit sehingga kering.
Selepas itu, untuk membancuh teh, masukkan kira-kira 10 gram akar gobo yang telah disangai ke dalam air mendidih dan renehkan dengan api kecil selama 10 minit lagi. Itu saja. Dengan hanya minum 1 atau 2 cawan teh akar gobo sehari, anda akan dapati paras gula darah anda menjadi lebih stabil selepas beberapa minggu. Namun, ada satu perkara yang perlu anda berhati-hati. Walaupun akar gobo sangat baik, ia tidak sesuai untuk semua orang. Akar gobo mengandungi banyak air dan kalium. Jadi jika anda mempunyai masalah buah pinggang, kerap cerit birit atau usus yang lemah, adalah lebih baik untuk tidak minum terlalu banyak teh akar gobo. Walaupun sesuatu itu baik, ia harus diambil secara sederhana. Sayuran seterusnya yang baik untuk diabetes dan mudah didapati di pasaraya ialah daun perila. Adakah anda tahu bahawa daun hijau yang biasa anda makan bersama daging atau ikan ini sebenarnya adalah herba berharga yang sama berkesannya dengan herba barat dalam mengawal gula darah? Betul. Itulah daun perila. Malangnya, kebanyakan orang hanya menganggap daun perila sebagai hiasan makanan atau penambah aroma dan hanya makan beberapa helai sebelum membuangnya. Apa yang mereka tidak tahu ialah terdapat khazanah nutrisi yang luar biasa tersembunyi di dalamnya. Biar saya jelaskan dengan lebih terang, daun perila bukan sekadar penambah aroma. Para saintis telah membuktikan bahawa daun perila mempunyai kesan yang sangat kuat dalam mencegah dan mengawal diabetes. Di dalam daun hijau ini terkandung banyak vitamin K1 dan sebetian langka yang dipanggil asid rosmarinik. Kedua-dua bahan ini adalah pahlawan anti radang yang sangat kuat. Mengapa anti radang penting bagi pesakit diabetes? Ini kerana keradangan kronik merosakkan pankreas secara perlahan-lahan memusnahkan keupayaannya untuk menghasilkan insulin. Yang lebih menakjubkan ialah daun perila dapat membangkitkan sel beta yang tidak aktif di dalam pankreas anda untuk kembali aktif dan membantu menghasilkan insulin dengan lebih baik. Pada masa yang sama, ia mengurangkan keradangan pada pankreas dan hati, dua organ yang memainkan peranan paling penting dalam pengawalan gula darah. Ini bukan sekadar teori. Penyelidik dari Jabatan Makanan dan Pemakanan di Universiti Malaya, salah satu universiti terkemuka di Malaysia, telah menjalankan kajian selama 8 minggu. Hasilnya sangat menakjubkan. Mereka yang mengambil ekstrak daun perila secara konsisten menunjukkan penurunan rintangan insulin secara purata sebanyak 18.4%. Apakah maksud angka 18.4% ini? Bayangkan badan anda sebagai sebuah kereta dan insulin sebagai kuncinya. Apabila rintangan insulin berlaku, ia seolah-olah mangga kunci berkarat dan kunci tidak dapat dipusingkan dengan baik menyebabkan gula tidak dapat masuk ke dalam sel dan terkumpul di dalam darah. Tetapi penurunan rintangan insulin sebanyak 18.4% bermakna mangga kunci itu telah diminyakkan dan kunci dapat berfungsi dengan lancar. Secara ringkasnya, daun perila bertindak seperti konduktor yang membantu insulin dan sel berfungsi secara harmoni dan efisien. Ada satu lagi perkara yang perlu anda tahu. Apabila paras gula darah kekal tinggi untuk jangka masa yang lama, darah anda akan menjadi semakin pekat dan likat seperti sirap. Keadaan ini memudahkan saluran darah tersumbat yang boleh menyebabkan strok atau serangan jantung. Tetapi, klorofil yang terkandung dalam daun perila bertindak seperti penapis semula jadi yang menakjubkan, membersihkan darah, mengurangkan kelikatan dan membantu darah mengalir dengan lebih lancar. Sudah tentu, ramai yang mungkin akan berkata, Doktor, makan daun perila sahaja agak membosankan dan baunya kuat, susah nak makan. Ya, saya faham. Jadi, saya akan kongsikan satu petua emas, makan daun perila bersama minyak perila. Cara ini bukan saja akan meningkatkan aroma dan rasa makanan, malah kesan penurunan gula darahnya akan berganda. Mengapa begitu? Minyak perila sangat kaya dengan asid lemak omega 3 dan asid linolenik. Kedua-duanya adalah nutrien anti radang yang terkenal dan pembantu yang kuat dalam pengawalan gula darah. Apabila anda makan daun perila mentah dan menambah sedikit minyak perila, kedua-dua komponen ini akan mencipta sinergi menghasilkan kesan yang jauh lebih kuat. Sekarang, mari kita lihat sayur yang ketiga. Pernahkah anda perasan apabila pergi ke pasaraya atau pasar, kebanyakan orang hanya memilih salad hijau? Ramai yang berfikir salad hijau sudah cukup dan baik untuk kesihatan. Tetapi, sejujurnya, jika matlamat anda adalah untuk mengawal gula darah, anda sedang terlepas satu makanan super yang sangat penting, iaitu salad berdaun merah. Mengapa saya begitu menekankan warna merah? Ia bukan sekadar kerana warnanya cantik.
Warna kemerahan pada salad itu adalah isyarat bahawa ia sangat kaya dengan dua bahan berharga, antosianin dan polifenol. Kedua-dua bahan ini adalah ejen anti radang dan antioksidan yang paling kuat dalam dunia tumbuhan. Salad hijau mempunyai kandungan bahan-bahan ini yang sangat sedikit, tetapi salad merah mengandungi berkali-kali ganda lebih banyak, terutamanya antosianin yang menghasilkan warna merah itu. Apakah peranan bahan-bahan ini? Ia bukan sahaja mengurangkan keradangan secara keseluruhan di dalam badan kita, tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting bagi pesakit diabetes. Iaitu, ia menekan keradangan di dinding dalaman saluran darah. Apa yang perlu anda tahu ialah, apabila paras gula darah kekal tinggi, dinding saluran darah akan rosak dan meradang, dan ini boleh membawa kepada komplikasi berbahaya seperti strok, serangan jantung dan nekrosis kematian tisu pada anggota badan. Tetapi, jika anda mengambil salad merah secara konsisten, komponen anti radang yang kuat ini akan bertindak seperti pasukan penyelamat, melindungi saluran darah, memulihkan bahagian yang rosak dan membantu aliran darah menjadi lebih lancar. Namun, jangan sekali-kali memasak atau menumis salad merah. Ramai orang suka makan sayur yang dicelur atau ditumis, tetapi meletakkan salad di dalam air mendidih atau kuali adalah satu kesilapan besar. Apabila terdedah kepada suhu tinggi, antosianin dan polifenol yang berharga seperti permata untuk menurunkan gula darah akan musnah hampir sepenuhnya. Ketika itu, salad merah akan menjadi sayur biasa sahaja. Jadi, sila ingat, salad merah paling baik dimakan mentah. Sekarang anda mungkin bertanya, jadi bagaimana cara terbaik untuk memakannya agar sedap dan berkesan? Saya akan kongsikan resipi emas yang telah saya amalkan bersama ratusan ahli saya dengan hasil yang menakjubkan. Apabila menggunakan sos salad, pilih sos yang berasaskan cuka atau minyak zaitun. Elakkan sos yang mengandungi gula seperti mayonis atau sos Thousand Island. Tetapi gabungan terbaik yang ingin saya perkenalkan ialah salad merah, telur rebus dan minyak perila. Ini adalah sarapan pagi yang sempurna untuk pesakit diabetes. Salad merah membekalkan komponen anti radang dan serat makanan, telur rebus membekalkan protein berkualiti tinggi yang menstabilkan gula darah dan minyak perila membekalkan omega 3 dan asid lemak baik. Apabila ketiga-tiganya digabungkan, ia menjadi hidangan seimbang yang sempurna, sedap dan sangat baik untuk mengawal gula darah. Jika anda makan salad ini secara konsisten setiap pagi, dalam masa 2 hingga 3 minggu sahaja, anda akan nampak perubahan yang ketara pada bacaan gula darah anda. Sekarang, saya akan dedahkan makanan yang terakhir. Dan ini boleh dianggap sebagai senjata rahsia dalam pertempuran melawan gula darah kerana ia sangat berkuasa, iaitu gabungan sempurna antara rumpai laut dan cuka. Ia nampak mudah, tetapi gabungan ini mampu mencipta keajaiban yang luar biasa untuk pesakit diabetes. Pertama, mari kita bercakap tentang rumpai laut. Saya dengan bangganya menggelar rumpai laut sebagai Raja Serat Makanan. Mengapa ia mendapat gelaran itu? Ini kerana rumpai laut mempunyai keupayaan luar biasa yang jarang ditemui dalam makanan lain. Apabila anda merendam rumpai laut di dalam air, ia akan mengembang dan isi padunya boleh meningkat sehingga 20 kali ganda. Boleh anda percaya? Sekeping kecil rumpai laut kering boleh menjadi gumpalan 20 kali lebih besar di dalam perut anda. Apa yang menakjubkan di sini ialah gumpalan rumpai laut yang mengembang ini akan berada di dalam perut dan membuatkan anda rasa kenyang lebih lama berbanding makanan lain. Tetapi yang lebih penting, rumpai laut ini bertindak sebagai dinding penghalang yang melambatkan kelajuan penyerapan gula daripada makanan ke dalam darah. Maksudnya, walaupun anda makan karbohidrat seperti nasi atau roti, jika anda mengambilnya bersama rumpai laut, paras gula darah anda tidak akan melonjak secara mendadak. Sebaliknya, ia akan meningkat secara perlahan dan selamat. Tetapi bukan itu sahaja. Rumpai laut kaya dengan asid lemak omega 3. Lemak baik ini membantu menurunkan trigliserida dalam darah, mengurangkan keradangan serta melindungi jantung dan pankreas anda. Satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang menakjubkan. Hanya dengan mengambil rumpai laut secara konsisten, paras gula darah puasa peserta menurun secara purata sebanyak 7 mg DL dan kepekaan insulin, iaitu keupayaan untuk menggunakan insulin secara efisien, meningkat sebanyak 10%. Tetapi di sini ada satu lagi petua emas yang ingin saya kongsikan. Jangan hanya makan rumpai laut. Makanlah bersama cuka. Apabila kedua-duanya digabungkan, kesannya menjadi 2 kali ganda.
Ini kerana cuka memainkan peranan yang luar biasa dalam meningkatkan penyerapan kalsium dari rumpai laut. Kalsium adalah mineral yang sangat penting untuk warga emas. Bukan itu sahaja, cuka juga melambatkan lagi kadar penghadaman dan menekan penyerapan gula, memberikan perlindungan berganda kepada paras gula darah anda. Saya boleh katakan dengan yakin, gabungan rumpai laut dan cuka adalah ubat diabetes semula jadi yang sempurna, anugerah dari alam. Tiada gabungan sayuran lain yang dapat menekan kenaikan gula darah skuat dan semenyeluruh seperti kedua-dua ini. Selain daripada 4 jenis sayur yang saya sebutkan tadi, mulai sekarang saya akan mendedahkan satu rahsia yang sedang tersebar secara senyap di kalangan mereka yang berjaya menurunkan berat badan selepas usia 50 tahun. Rahsianya ialah ini. Apabila anda makan pisang, dengan menambah satu sudu sesuatu yang istimewa, paras gula darah selepas makan boleh turun sehingga 34%. Angka ini sukar ditandingi oleh banyak ubat-ubatan. Bukan itu sahaja, cara ini juga membantu anda menurunkan berat badan secara efektif tanpa perlu berlapar. Bunyinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Tetapi ini adalah fakta yang terbukti secara saintifik. Rahsianya ada di sini. Apabila anda makan pisang bersama makanan tertentu, walaupun dengan jumlah karbohidrat yang sama, kadar penghadaman akan menjadi lebih perlahan dengan ketara. Oleh itu, anda akan rasa kenyang lebih lama, keinginan untuk makan snack akan berkurang dan yang paling penting, gula darah tidak akan melonjak secara mendadak. Tetapi, sebelum kita masuk ke butiran, saya ingin bercakap tentang realiti menyedihkan yang dihadapi oleh ramai orang pertengahan umur dan warga emas setiap hari. Pernahkah anda merasa begini? Saya makan jauh lebih sedikit berbanding dulu, tetapi berat badan saya terus naik. Dulu senang nak diet, sekarang walaupun berlapar dan bersenam, berat badan tak turun-turun. Adakah anda mengangguk? Inilah sebabnya mengapa anda rasa semakin sukar untuk menurunkan berat badan. Malah, ia membuatkan anda rasa mustahil. Ini bukan kerana anda lemah atau kurang berazam, ia hanya kerana badan anda telah berubah. Oleh itu, kita memerlukan cara yang baru dan lebih sesuai. Jadi, apa yang ingin saya perkenalkan ialah kaedah diet pisang. Kaedah ini direka khas untuk golongan pertengahan umur dan warga emas. Ia mudah, murah dan memberikan kesan yang menakjubkan. Rahsia 1, makan pisang bersama yogurt Greek. Ramai orang mengelakkan pisang kerana takut gula darah akan naik jika makan pisang sahaja. Tetapi ceritanya menjadi berbeza sama sekali jika anda makan pisang bersama yogurt Greek. Yogurt Greek kaya dengan protein dan tidak ditambah gula. Apabila dimakan bersama pisang, gula dalam pisang akan dihadam dengan perlahan, menyebabkan paras gula darah naik secara lembut dan tanpa lonjakan yang berbahaya. Selain itu, protein dalam yogurt akan membuatkan anda rasa kenyang lebih lama, membolehkan anda bertahan sehingga waktu makan tengah hari tanpa perlu makan snack. Rahsia 2, taburkan kekacang. Ini adalah petua hebat yang ramai orang tidak tahu. Kekacang seperti badam, walnut dan gajus kaya dengan lemak baik, lemak tidak tepu dan protein sayuran. Dengan menaburkan segenggam kekacang di atas yogurt pisang anda, ia bukan sahaja menambah tekstur rangup tetapi juga sangat membantu dalam menstabilkan gula darah. Paras gula darah akan menjadi lebih rendah dan rasa kenyang akan bertahan 2 kali lebih lama berbanding makan pisang sahaja. Rahsia 3, tambah oatmeal dan protein. Doktor, bukankah sebelum ini anda kata jangan makan karbohidrat bersama? Betul. Tetapi oatmeal yang saya maksudkan di sini adalah dalam kuantiti yang sangat sedikit. Hanya masukkan kira-kira 2 hingga 3 sudu sahaja. Makan bersama pisang, tetapi pastikan anda menambah protein seperti dada ayam atau telur rebus. Apabila ketiga-tiganya bertemu, iaitu karbohidrat dari oatmeal dan pisang, protein dari dada ayam dan lemak baik dari kekacang, ia akan membentuk satu hidangan seimbang yang sempurna. Dengan cara ini, anda akan rasa kenyang lebih lama, bertenaga dan paras gula darah anda akan kekal stabil sepanjang pagi. Rahsia 4, taburkan serbuk koko tanpa gula. Akhir sekali, ini adalah langkah rahsia yang ingin saya perkenalkan, tetapi ia mestilah koko tanpa gula. Jika anda membeli produk yang mengandungi gula, ia tidak akan berkesan. Koko tulen sangat kaya dengan antioksidan yang membantu mengurangkan stres dan melancarkan peredaran darah. Apabila digabungkan dengan pisang, ia akan mencipta kesan sinergi berganda untuk menurunkan gula darah dan membantu diet anda. Jadi, bila dan berapa banyak yang perlu dimakan, saya cadangkan
anda memakannya pada waktu pagi. Pagi adalah waktu terbaik untuk menyerap tenaga. Jika pisang sudah masak sepenuhnya yang mempunyai bintik-bintik coklat, makan setengah biji sahaja. Jika pisang kurang masak, kurang manis, anda boleh makan sehingga sebiji. Jangan sekali-kali makan lebih daripada sebiji sehari. Gula dan kalori yang berlebihan akan menyebabkan lonjakan gula darah dan menghalang keberkesanan diet. Sekarang, pasti ada yang akan bertanya, jadi doktor, bolehkah saya makan semua sekali iaitu pisang, yogurt, Greek, kekacang, koko dan oatmeal? Jawapan saya ialah ya, dan itulah cara yang saya syorkan. Bayangkan semangkuk sarapan yang penuh warna. Dengan latar belakang yogurt Greek putih yang lembut, taburkan 2 hingga 3 sudu oatmeal, letakkan hirisan setengah biji pisang, tambahkan segenggam kekacang dan akhir sekali, taburkan sedikit serbuk koko tanpa gula. Inilah sarapan pagi yang sempurna untuk menurunkan berat badan, mengawal gula darah dan memulakan hari yang bertenaga. Rakan-rakan sekalian, sebelum ini saya telah memperkenalkan makanan-makanan baik yang menurunkan gula darah, iaitu pahlawan gula darah. Sekarang saya ingin memberi amaran tentang 4 jenis makanan yang perlu anda elakkan. Saya sentiasa tegas memberitahu pesakit diabetes tentang makanan-makanan ini. Jangan sekali-kali beli. Jangan sekali-kali makan. Ini bukan jenaka. Ini adalah amaran tulus dari seorang doktor yang telah melihat sendiri ramai pesakit menerima akibat yang teruk kerana makanan-makanan ini. Makanan pertama ialah minuman bergula. Ramai yang mungkin berfikir, itu sudah tentu. Semua orang tahu cola atau minuman bergas tidak baik untuk kesihatan. Tetapi malangnya, setiap kali saya ke pasaraya, saya melihat ratusan orang, terutamanya golongan pertengahan umur dan warga emas, memenuhi troli mereka dengan cola, minuman bergas dan kopi tin yang penuh dengan gula. Apabila saya bertanya mengapa, mereka akan menjawab, sesekali minum tak apa, kan? Saya minum bila dahaga saja. Saya beli untuk cucu. Tetapi bagi minuman bergula, tiada istilah sesekali atau sedikit. Ini adalah makanan yang paling berbahaya dan paling menakutkan bagi pesakit diabetes. Mengapa saya bercakap dengan begitu serius? Kerana ada bukti saintifik yang jelas. Saya telah menjejaki data gula darah ribuan ahli saya menggunakan monitor glukosa berterusan 24 jam. Hasilnya, saya menemui satu fakta yang sangat mengejutkan. Tiada makanan lain, benar-benar tiada makanan lain yang menaikkan gula darah secara mendadak seperti minuman bergula. Dengan hanya minum setin cola, dalam masa 15 hingga 20 minit, paras gula darah boleh melonjak dari 120 ke 250, malah sehingga 300. Ini adalah tahap yang sangat berbahaya dan boleh mengancam nyawa. Hospital Universiti Malaya, salah satu institusi penyelidikan perubatan paling berprestij di Malaysia, telah menjalankan kajian selama bertahun-tahun. Hasilnya sangat mengerikan. Orang yang minum minuman bergula hanya 3 kali seminggu mempunyai lemak visceral 5 kali lebih banyak berbanding mereka yang tidak. Apakah itu lemak visceral? Ia adalah lemak paling berbahaya yang berkumpul di sekeliling hati, pankreas dan jantung, dan ia adalah punca utama diabetes jenis 2, hati berlemak dan penyakit kardiovaskular. Sekarang saya akan tunjukkan angka-angka mengerikan itu dengan contoh yang konkret. Setin cola 330 ml yang biasa dijumpai di pasaraya mengandungi 27 hingga 30 gram gula. Ini bersamaan dengan 9 ketul gula cube. Boleh anda bayangkan? Minum setin cola adalah sama seperti memasukkan 9 ketul gula cube ke dalam mulut sekaligus dan menelannya. Yang lebih mengerikan ialah ini. Jika anda makan gula dalam bentuk pepejal, anda masih perlu mengunyah. Ia bercampur dengan air liur dan dihadam secara perlahan. Tetapi gula dalam bentuk cecair tidak begitu. Sebaik saja anda meminumnya, ia diserap dengan kelajuan yang sangat pantas di usus dan melimpah masuk ke dalam darah seperti banjir. Akibatnya, pankreas anda akan terkejut dan terpaksa merembeskan insulin dalam jumlah yang sangat besar secara tiba-tiba dan terdesak. Dalam proses ini, pankreas anda akan bekerja terlalu keras dan akhirnya menjadi letih. Tetapi, ada satu lagi musuh tersembunyi yang ingin saya beri amaran, iaitu jus buah-buahan. Ramai yang berkata, saya tak minum cola. Saya hanya minum jus oren atau jus anggur. Buah-buahan kan, tak apa. Ini sangat berbahaya. Ini adalah salah satu tanggapan yang paling salah. Pernahkah anda membeli jus buah-buahan premium dalam botol cantik untuk majlis rumah kawan atau sebagai hadiah? Botol besar yang berkilat, label dengan gambar buah-buahan segar. Nampak sihat kan?
Tetapi cuba baca panel maklumat pemakanan di belakangnya sekali saja. Anda mungkin akan terkejut. Kandungan gulanya tidak berbeza dengan cola. Malah ada produk yang lebih tinggi. Jadi jangan terpedaya dengan perkataan seperti 100% jus buah asli atau pati buah semula jadi. Sebaik sahaja ia dijadikan jus, seratnya akan hilang dan yang tinggal hanyalah gula tulen. Anda sedang menuang racun ke dalam badan anda dan keluarga anda. Sekarang mari kita lihat satu lagi makanan berbahaya. Ramai orang tersalah anggap ia sebagai snack sihat, iaitu buah-buahan kering. Saya benar-benar berasa kecewa setiap kali melihat pesakit di klinik saya makan kismis, kerepek mangga atau kerepek pisang. Mereka akan berkata, doktor, ini buah-buahan, bukan gula-gula. Tetapi realitinya sangat kejam. Buah-buahan kering adalah berpuluh kali lebih berbahaya daripada buah-buahan segar. Mengapa saya begitu yakin? Biar saya terangkan dengan contoh saintifik yang tidak akan anda lupakan. Ambil anggur sebagai contoh. Satu cawan anggur kira-kira 100 mengandungi kira-kira 27 hingga 30 gram gula. Itu sudah cukup banyak. Tetapi fakta yang benar-benar mengejutkan ialah secawan kismis dengan jumlah yang sama mengandungi 110 gram gula, hampir 4 kali ganda. Adakah anda nampak perbezaan yang amat besar ini? Ini kerana semasa proses pengeringan, air akan hilang dan gula menjadi sangat pekat dalam isi padu yang kecil. Ia seolah-olah anda sedang makan pil gula tulen. Setiap biji kismis kecil yang anda masukkan ke dalam mulut mengandungi jumlah gula yang tidak dapat dibayangkan. Dan yang lebih teruk, buah-buahan kering seperti kismis, mangga kering atau pisang kering sangat mudah dimakan berulang kali menyebabkan anda langsung tidak dapat mengawal jumlah yang dimakan. Anda makan segenggam, kemudian segenggam lagi sambil menonton TV atau berbual, anda terus makan. Akibatnya, tanpa anda sedari, anda telah memasukkan sejumlah besar gula ke dalam badan anda. Biar saya berterus terang, tiada makanan lain yang boleh menyebabkan bom gula darah sepantas dan sekuat buah-buahan kering. Jadi jika anda tidak mahu gula darah anda melonjak, jika anda tidak mahu pankreas anda bekerja terlalu keras sehingga letih, tolong hentikan sepenuhnya pengambilan buah-buahan kering. Ia bukan snack sihat seperti yang anda fikirkan, tetapi musuh berbahaya yang disamarkan dengan baik. Sekarang saya akan bercakap tentang makanan ketiga. Ramai orang, terutamanya golongan moden yang sibuk memakannya setiap pagi tanpa berfikir, tetapi sebenarnya ia sedang memusnahkan kesihatan mereka secara perlahan-lahan, iaitu bijirin sarapan pagi. Setiap pagi, ramai orang menuang bijirin ke dalam mangkuk, menambah susu dan makan dengan cepat sebelum pergi kerja. Mereka berfikir, ini sarapan yang cepat dan mudah. Lagipun, nampak berkhasiat. Tetapi kebenaran yang kejam ialah anda sedang memulakan hari anda dengan ribut gula darah yang dahsyat. Kebanyakan bijirin di pasaran mengandungi sejumlah besar gula tambahan. Yang lebih teruk, apabila anda menuang susu, gula dari bijirin akan larut ke dalam susu, menjadikan mangkuk anda penuh dengan air gula. Masih ingat tabiat minum susu yang tinggal selepas makan bijirin semasa kecil? Itulah saat anda sedang minum semangkuk penuh gula. Apakah akibatnya? Sejak pagi, gula darah anda melonjak dan pankreas anda berada dalam keadaan terbeban sejak awal hari. Kemudian, sekitar jam 10 atau 11 pagi, apabila insulin bertindak secara berlebihan dan gula darah menjadi terlalu rendah, anda akan berasa sangat letih, pening, mengantuk dan mengidam makanan manis secara gila-gila. Inilah yang dipanggil fenomena hipogliksemia reaktif. Semakin banyak gula anda makan, semakin kuat anda mengidam gula satu kitaran ganas. Baru-baru ini, banyak bijirin sifar gula atau tanpa gula telah dilancarkan. Ramai yang gembira kerana akhirnya menemui jawapan emas. Tetapi tolonglah jadi bijak. Produk-produk ini mungkin tidak mempunyai gula tambahan, tetapi ia masih merupakan gumpalan karbohidrat yang diproses. Apabila masuk ke dalam badan, ia akhirnya akan bertukar menjadi gula dan menaikkan gula darah dengan cepat. Sama sahaja. Dan jangan lupakan snack yang sama bahayanya dengan bijirin. Biskut, keropok, kerepek beras, kerepek kentang dan sebagainya. Mengapa snack-snack ini sangat berbahaya? Kerana ia adalah bom 3 serangkai. Yang pertama ialah gula, yang kedua ialah karbohidrat yang diproses dan yang ketiga ialah lemak jahat, lemak tepu dan lemak trans. Apabila ketiga-tiganya digabungkan, ia menjadi kombinasi terburuk yang boleh memusnahkan pankreas. Selain itu, kebanyakan snack sangat masin.
Kandungan natrium yang terlalu tinggi bukan sahaja menaikkan tekanan darah, tetapi juga membuatkan anda terus ingin makan tanpa henti. Oleh itu, bagi pesakit diabetes, snack adalah musuh nombor 1. Anda mesti berhenti serta-merta. Akhir sekali, saya akan bercakap tentang makanan rahsia kesihatan yang dipercayai oleh ramai orang pertengahan umur dan warga emas, iaitu minuman bijirin berkhasiat atau jus sayuran buah. Bahagian ini memang menyakitkan hati, tetapi saya mesti katakannya kerana ramai di antara anda meminumnya setiap hari, percaya bahawa anda sedang menjaga kesihatan. Ramai warga emas berfikir minuman bijirin dibuat daripada bijirin penuh, oat, beras perang, kacang hitam dan ia dikisar halus. Jadi ia mudah dihadam dan sudah tentu baik untuk kesihatan. Malah ada seorang ahli saya dengan bangganya memberitahu saya, "Doktor, saya minum minuman bijirin setiap pagi. Saya jaga kesihatan dengan baik," kan? Mendengar itu, saya benar-benar terkejut dan terus berkata, "Sama sekali tidak. Anda sedang merosakkan kesihatan anda sendiri." Sebab saya memberi reaksi begitu kuat ialah kerana minuman bijirin sebenarnya adalah bom gula darah yang disamarkan dengan teliti. Dengar sini. Apabila bijirin masih dalam bentuk utuh, anda perlu mengunyahnya dengan bersungguh-sungguh dan kulit serta serat makanannya akan melambatkan penghadaman, menyebabkan gula dilepaskan secara perlahan. Tetapi apabila bijirin dikisar halus menjadi serbuk dan dicampur dengan air untuk diminum, mekanisme perlindungan semula jadi ini akan runtuh sepenuhnya. Dalam keadaan ini, kanji dalam bijirin sudah berada dalam keadaan prahadam, jadi apabila masuk ke dalam badan, ia diserap serta-merta. Kelajuannya hampir sama seperti minum kola. Mengejutkan, bukan? Walaupun tiada gula tambahan dalam minuman bijirin, kandungan karbohidrat dalam bijirin serbuk akan segera bertukar menjadi gula dan melimpah masuk ke dalam aliran darah. Inilah sebabnya mengapa lonjakan gula darah yang dahsyat berlaku. Dan ada satu lagi yang mesti saya beri amaran, iaitu jus hijau atau jus sayuran. Namanya saja sudah kedengaran sihat, bukan? Jus kale, jus ABC, apple, ubi bit, lobak merah, jus buah-buahan segar, minuman berwarna hijau dan oranye yang berkilauan itu kelihatan premium dan berkhasiat. Jadi, ramai orang sanggup membelanjakan puluhan ringgit sehari, percaya bahawa mereka sedang melakukan detox. Tetapi saya mesti pecahkan ilusi ini. Apabila anda memasukkan sayur-sayuran dan buah-buahan ke dalam pengisar dan menjadikannya cecair, anda secara tidak sengaja telah memusnahkan sepenuhnya struktur serat makanan semula jadi di dalamnya. Serat makanan adalah penjaga yang melambatkan penyerapan gula, tetapi apabila ia dicincang halus, ia kehilangan fungsinya. Apa yang tinggal? Hanya air gula yang tinggal daripada gula buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia akan mengalir terus ke dalam aliran darah anda. Hasilnya jelas, sama ada anda minum jus kale atau jus campuran yang mahal, gula darah anda akhirnya akan melonjak seperti selepas minum minuman bergas. Anda bukan sahaja membazirkan wang dan masa, tetapi juga membahayakan diri sendiri. Saya tahu bukan mudah untuk melepaskan semua ini. Terutamanya jika ia adalah tabiat yang telah lama diamalkan. Tetapi sebagai seorang doktor dan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap kesihatan anda, saya tegaskan, jika anda terus mengambil 4 jenis makanan ini, sebarang usaha pengurusan diabetes akan menjadi sia-sia. Walaupun anda makan banyak ubat, kerosakan yang disebabkan oleh makanan-makanan ini tidak akan dapat diatasi. Jadi, mulai mulai hari ini, apabila anda pergi ke pasar raya, jauhi sepenuhnya 4 jenis makanan ini. Jangan lihat, jangan beli, jangan masukkan ke dalam troli. Sebaliknya, tukarlah kepada makanan baik yang saya perkenalkan, akar gobor, daun perila, salad merah dan rumpai laut. Rakan-rakan sekalian, sebelum ini saya telah bercakap tentang diet, iaitu faktor terpenting dalam pengurusan diabetes. Sekarang saya akan mendedahkan 3 tabiat emas kepada anda. Tabiat-tabiat ini sangat mudah, tidak memerlukan sebarang kos, tetapi mempunyai kuasa yang luar biasa dalam mengawal gula darah. Ramai yang mungkin berfikir, mampukah saya ingat dan amalkan semua itu? Sepanjang hari saya perlu fikir apa nak makan, apa nak elak, waktu makan ubat lagi terlalu rumit. Saya faham sepenuhnya perasaan itu. Oleh itu, 3 tabiat yang akan saya sebutkan ini adalah perkara yang sangat mudah untuk diamalkan dalam rutin harian secara semula jadi, hampir tanpa sebarang usaha. Tetapi jangan tertipu dengan kesederhanaannya. Walaupun nampak tidak bermakna, di sebaliknya tersembunyi prinsip saintifik yang kuat yang boleh mengubah sepenuhnya paras gula darah anda. Jadi, tolong dengar baik-baik apa yang akan saya katakan sekarang.
Ini mungkin kunci emas untuk anda mengurangkan dos ubat atau bahkan berhenti mengambil ubat sepenuhnya. Tabiat 1, bangun setiap 30 minit. Nampak terlalu mudah? Bukan, tetapi biar saya beritahu anda. Ini adalah tabiat yang diabaikan oleh 99% pesakit diabetes dan itulah sebabnya gula darah mereka sentiasa tidak menentu. Saya tidak meminta anda melakukan senaman berat. Saya tidak meminta anda berlari atau berbasikal. Sama sekali tidak. Apa yang saya minta hanyalah satu perkara yang sangat mudah. Setiap 30 minit bangun, regangkan badan dan berjalan beberapa langkah. Ia sangat ringkas, tetapi mengapa ia begitu penting? Biar saya terangkan. Apabila anda duduk terlalu lama sama ada menonton TV, membaca surat khabar atau berbual, peredaran darah dalam badan anda akan menjadi perlahan. Gula darah tidak dihantar ke sel dengan betul dan otot tidak bergerak, jadi ia tidak dapat membakar gula. Akibatnya, gula darah akan kekal tinggi. Tetapi, jika anda bangun dan meregangkan badan serta berjalan sekejap, jantung anda akan berdegup sedikit lebih laju, peredaran darah menjadi lebih lancar dan otot anda akan terjaga dan mula menggunakan gula darah sebagai tenaga. Dalam masa beberapa minit sahaja, paras gula darah boleh menurun dengan ketara. Sudah tentu, anda mungkin berkata, "Doktor, saya selalu lupa. Macam mana nak ingat setiap 30 minit?" Jangan risau. Ada beberapa petua kecil untuk memastikan anda tidak akan lupa. Pertama, bangun setiap kali anda minum air. Adalah baik untuk minum air setiap setengah jam atau lebih. Sambil mengambil air, lihatlah keluar tingkap seketika untuk merehatkan minda anda. Kedua, jangan duduk semasa memberus gigi, beruslah sambil berdiri. Ketiga, apabila bercakap di telefon, jangan hanya duduk, bangun dan berjalan sambil bercakap. Tabiat-tabiat kecil ini akan secara semula jadi membuatkan anda bangun dengan lebih kerap. Dan ada kisah benar. Seorang ahli saya hanya mengamalkan tabiat bangun setiap 30 minit selama sebulan dan paras gula darah puasanya turun dari 110 ke 100. Tanpa menambah dos ubat, anda nampak kuasa luar biasa tabiat yang ringkas ini, bukan? Tabiat 2, lakukan senaman otot. Sekarang saya akan memberitahu satu kebenaran yang ramai orang tidak suka dengar tetapi mesti tahu. Semasa muda, kita bersenam untuk membentuk badan yang cantik. Tetapi apabila kita semakin tua, kita perlu bersenam untuk terus hidup. Ini bukan keterlaluan. Otot adalah gudang penyimpanan gula terbesar di dalam badan kita. Semakin banyak otot yang anda ada, semakin baik badan anda dapat menyerap dan membakar gula. Tetapi masalahnya, selepas usia 30 tahun, jika anda tidak bersenam, otot anda akan menyusut setiap tahun. Apabila otot menyusut, keupayaan untuk mengawal gula darah juga akan merosot. Inilah salah satu sebab mengapa orang lebih mudah menghidap diabetes apabila semakin tua. Mendengar ini mungkin ada yang terkejut. Ya Tuhan, jadi saya kena pergi ke gym dan angkat besi berat ke? Tidak, sama sekali tidak. Apa yang saya syorkan adalah senaman yang sangat mudah yang boleh anda lakukan di rumah. Senaman 1, jika anda sedang menonton video ini sekarang, bangun dan lakukan 5 kali squat. Ulangi pergerakan duduk dan berdiri sebanyak 5 kali. Anda mungkin akan sedikit tercungap-cungap. Itu tandanya anda sedang menggunakan otot paha anda. Paha adalah otot terbesar di dalam badan kita. Jadi apabila otot ini bergerak, ia akan menggunakan sejumlah besar gula darah. Senaman 2. Ini adalah cara untuk mereka yang mempunyai lutut yang lemah. Sandarkan belakang anda pada dinding dan bengkokkan lutut anda pada sudut 90 darjah seolah-olah anda sedang duduk di atas kerusi yang tidak kelihatan dan tahan selama 20 saat. Kemudian, bangun. Senaman ini menguatkan otot tanpa membebankan lutut. Senaman 3. Ini adalah cara yang paling mudah tetapi berkesan. Gunakan tangga dan bukannya lift atau eskalator. Di pejabat, di rumah, di stesen kereta api bawah tanah, pilih tangga jika boleh. Naik 2 atau 3 tingkat sehari pun sudah menjadi senaman paha yang hebat. Namun bagi mereka yang mempunyai lutut yang lemah, elakkan menuruni tangga. Ia akan membebankan lutut. Tabiat 3, makan perlahan-lahan dan kunyah dengan teliti. Tabiat terakhir ini agak klasik tetapi kesannya sangat hebat. Iaitu, luangkan sekurang-kurangnya 20 minit untuk setiap hidangan dan kunyah sekurang-kurangnya 15 kali untuk setiap suapan.
Rakan-rakan, walaupun anda makan semangkuk nasi yang sama, terdapat perbezaan yang sangat besar pada paras gula darah bergantung pada sama ada anda makan dengan cepat atau perlahan. Sebabnya mudah. Apabila anda makan dengan cepat, makanan masuk ke dalam perut tanpa dikunyah dengan sempurna. Dalam keadaan tidak dihadam sepenuhnya, gula akan mengalir ke dalam darah dengan sangat cepat. Tetapi, jika anda makan dengan perlahan dan mengunyah dengan baik, pintu pertama, iaitu mulut, sudah memulakan proses penghadaman. Makanan dihancurkan menjadi kecil, bercampur dengan air liur dan penghadaman bermula dari mulut lagi. Apabila turun ke perut, penghadaman berjalan dengan perlahan dan gula dilepaskan secara beransur-ansur, lembut dan selamat. Jadi, mulai hari ini, tinggalkan tabiat makan tergesa-gesa, tabiat makan sambil menonton TV atau telefon. Tumpukan perhatian pada makanan anda, nikmati setiap suapan dengan mengunyah perlahan-lahan. Dan luangkan sekurang-kurangnya 20 minit untuk setiap hidangan. Dengan hanya mengubah satu tabiat kecil ini, paras gula darah anda akan menjadi lebih stabil. 3 tabiat ini bangun setiap 30 minit, melakukan senaman otot yang ringkas dan makan perlahan-lahan sambil mengunyah dengan teliti walaupun ringkas. Ia adalah 3 tiang kukuh yang akan membantu anda mengawal gula darah dengan berkesan. Mulakan hari ini. Rakan-rakan yang dikasihi, kita telah melalui satu perjalanan yang sangat berharga bersama-sama hari ini. Dari 4 jenis sayur emas yang menurunkan gula darah akar gobo, daun perila, salad merah dan rumpai laut sehinggalah makanan pembunuh gula darah yang perlu dielakkan. Rahsia menurunkan berat badan dengan pisang dan biskut oat yang bijak. Akhir sekali, kita juga telah belajar tentang 3 tabiat emas yang tidak memerlukan sebarang kos. Oleh kerana terdapat banyak maklumat hari ini, anda mungkin berasa sedikit terbeban. Tetapi jangan risau. Anda tidak perlu melakukan semuanya serentak. Mulakan dengan satu perubahan kecil sahaja. Contohnya, cuba beli dan makan seikat daun perila malam ini atau ubah sedikit urutan makan anda atau mulakan dengan hanya bangun dan meregangkan badan setiap 30 minit. Bermula dengan satu langkah yang sangat kecil, anda akan dapat membina tabiat hidup sihat secara beransur-ansur. Dan percayalah, dalam masa beberapa minggu sahaja, anda akan merasai sendiri perubahan yang ketara pada bacaan gula darah anda. Jika video hari ini bermanfaat untuk anda, sila tekan butang suka dan kongsikan dengan keluarga, rakan-rakan, terutamanya mereka yang sedang bergelut dengan masalah gula darah. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini dan aktifkan pemberitahuan. Dengan cara itu, anda tidak akan terlepas video kesihatan yang akan datang dan yang paling penting, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Perubahan mana yang akan anda mulakan? Adakah anda mempunyai sebarang soalan tentang pengurusan gula darah? Saya akan membaca semua komen dan cuba menjawab semuanya sebaik mungkin. Sebagai seorang doktor yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dan menyaksikan ribuan pesakit diabetes mengurangkan ubat dan memulihkan kesihatan mereka, saya yakin anda juga boleh melakukannya. Diabetes bukanlah hukuman mati, tetapi satu peluang untuk anda mendapatkan semula kesihatan anda dan hidup lebih lama serta lebih bahagia. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Saya doakan anda dan keluarga anda semua sihat, penuh kebahagiaan, gula darah yang stabil dan menikmati usia tua yang tenang, aman dan gembira. Jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat tinggal. Dan sentiasa ingat, kesihatan adalah aset yang paling berharga. Jagalah ia setiap hari.